Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ni kita nak pergi jalan jauh sikit. Hari ni kita nak buat laksa siam. Mi siam, bukan mi siam, laksa siam. Ni antara bahan-bahan dia ni. Kita nak buat laksa, kena cari laksa lah. Mokti beli laksa kering ni, cari laksa hak halus. Kalau biasa kalau laksa Penang tu kan dikasar kan. Tapi ni cari hak halus. Paling halus lah. Lepas tu dia ada daun, dia kena ada wajib lah daun selasih. Lepas tu ada ikan untuk rebus. Ni bahan-bahan dia untuk kita blend dulu. Bawang merah, bawang putih, kunyit, halia, kuah, serah. Benda lagi tu. Kita blend semua sekali tu. Lada cili api, lada hitam, cili api nak buh warna hijau ke warna merah ke, boleh. Ikut tahap kepedasan kita lah. Blend semua tu, Mokti masak dulu. Ada orang ditumis, ada juga jenis dok tumis, tapi ni Mokti dok tumis ni, cuma Mokti masak dulu rempah-rempah kita blend tadi tu. Masak biar dia masak sikit. Lepas tu tadi tu Mokti tambah bubuh isi ikan. Isi ikan kita blend juga. Lepas letak isi ikan tu, ni tulang-tulang dia, tulang-tulang. Lepas tu air kita lepas air kukuh tu kan, ikan tu kita kukuh. Lepas tu air dia tu kita blend juga. Lepas tu tapis lah tulang-tulang tu. Mokti tidak blend sekali dengan isi tadi tu. Isi kita blend suku. Lepas tu blend pula tulang dia sekali dengan air kukuh. Lepas tu bubuh lah perasa tu, asam keping bubuh. Lepas tu bubuh garam, bubuh gula. Benda apa lagi? Bubuhlah serut perasa sikit. Masak sampailah dia masak. Masak dulu rempah-rempah tu. Lepas tu bubuh santan. Bubuh santan. Lepas tu masak lagi lah. Jangan deras sangat. Biar santan tu masak, biar dia serat ikan, serat rempah tu. Allah sedap. Ni wajib ni kalau nak buat mi siam ni, kena ada daun selasih. Mokti tanam daun ni sebab senang nak masuk. Sebab daun selasih ni susah nak cari. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada pasar. Jadi bila kita beli kat pasar tu, dia sangat mudah untuk ditanam. Ambil je batang dia tu, cocok-cocok je, dia tumbuh. Lepas tu letaklah dalam kesum. Allah sedapnya bau. Sedap bau dia. Bau daun kemangi pula, daun selasih tu. Lepas tu campur pula dengan 5 puruk ni. Semua-semua ni pucuk-pucuk ni Mokti tanam belaka. Senang kalau kita nak masak, retuh-retuh je. Jadi segar-segar molek. Barang-barang guna barang fresh, segar, jadi sedap jadi masak. Ni antara ulang-ulang lah. Ulang-ulang ni pun Mokti ambil ada dalam peti je lah, malah nak cari. Dia kena ada, ikutlah ulang kita nak makan tu. Beres dah kuah dia tu. Lepas tu boleh makan dengan laksa. Laksa pun siap. Sudah rebus tu, laksa rebus. Bila dia masak tu, kalau boleh rendang dulu laksa tu. Lepas tu rebus. Lepas tu bilah air, buang kanji dia tu. Baru comel jadi. Dia lambat basi jadi laksa tu. Bubuh kuah. Lepas tu bubuhlah ulang-ulang. Ulang hak ada je tu, Mokti bubuh campur. Lepas tu salad tu timun. Kita racik-racik timun. Lepas tu bubuh daun ketumbar tu. Terung. Kalau laksa Thailand ni, ulang dia macam-macam. Terung Thailand, hak terung hak bulat manis tu sedap. Dia rasa rangup-rangup je. Bubuh daun pudina, daun selasih, bubuh telur. Lepas tu masa nak makan tu perah limau kasturi. Allahu Akbar, sedap ni. Awak kena try. Senang je. Ejah-ejah ikut selera kita. Allahu Akbar. Mana peminat Mokti jadi tak ni laksa siam Mokti ni? Awak kena try. Resepi mudah je. Sedap, insya-Allah sedap. Selamat mencuba.